Pernah tak anda terfikir tentang seseorang yang sudah lama tidak dihubungi dan tiba-tiba telefon anda berdering dan nama mereka tertera di skrin? Atau mungkin anda sedang bergelut dengan satu persoalan besar dan jawapannya muncul dalam lirik lagu yang anda dengar secara tidak sengaja di radio? Anda mungkin melihat jujukan nombor yang sama berulang kali seperti 1111 atau 444 di mana-mana sahaja anda pergi. Kebanyakan orang akan menolak pengalaman ini sebagai kebetulan semata-mata. Satu kejadian rawak dalam alam semesta yang rawak. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa ini bukanlah kebetulan? Bagaimana jika ini adalah satu bentuk komunikasi, satu bahasa yang digunakan oleh alam semesta untuk bercakap terus kepada anda? Fenomena ini dikenali sebagai sinkronisiti dan memahaminya adalah kunci untuk membuka satu dialog yang mendalam dengan realiti itu sendiri. Mengabaikannya bermakna anda sedang mengabaikan mesej yang dihantar khusus untuk anda. Anda sedang mengabaikan petajalan yang dibentangkan untuk membimbing transformasi pribadi anda. Sinkronisiti adalah isyarat. Ia adalah penanda aras yang menunjukkan bahawa dunia dalaman anda, iaitu fikiran, perasaan dan getaran tenaga anda, sedang berada dalam keadaan selaras dengan dunia luaran. Fikirkan alam semesta ini bukan sebagai satu ruang kosong yang dipenuhi jirim secara rawak, tetapi sebagai satu matriks hidup yang penuh dengan makna dan kecerdasan. Apabila anda mula melalui satu tempoh perubahan besar atau kejayaan peribadi, anda akan perasan bahawa kejadian ini semakin kerap berlaku. Ini bukanlah satu kebetulan. Ia adalah pengesahan. Alam semesta sedang memberitahu anda, ya, anda berada di landasan yang betul. Tenaga anda selari dengan laluan takdir anda. Persepsi anda terhadap tanda-tanda ini menjadi lebih tajam apabila anda mula membuka diri kepadanya. Ini adalah prinsip asas interaksi tenaga. Apa yang anda fokuskan akan berkembang. Apabila anda mula memberi perhatian kepada mesej-mesej ini, alam semesta akan menghantar lebih banyak lagi. Ia adalah satu gelung maklum balas yang memperkasakan. Anda tidak lagi menjadi pemerhati pasif, tetapi peserta aktif dalam tarian kosmik antara kesedaran anda dan realiti. Tetapi, mengapa kita sering terlepas pandang mesej-mesej penting ini? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk sejak kita kecil berdasarkan pengalaman, memori emosi dan kepercayaan yang kita terima daripada persekitaran. Jika anda telah diprogramkan untuk percaya bahawa dunia ini adalah tempat yang mekanikal dan tidak bermakna, maka minda anda secara automatik akan menapis keluar sebarang bukti yang bercanggah dengan kepercayaan itu. Ini dipanggil perhatian terpilih. Otak anda dalam usahanya untuk menjadi efisien hanya akan membenarkan maklumat yang selaras dengan model realiti sedia ada anda untuk masuk. Oleh itu, untuk mula melihat sinkronisiti, anda perlu mengkondisikan semula minda separa sedar anda. Anda perlu membuat keputusan secara sedar untuk percaya pada alam semesta yang responsif, alam semesta yang berkomunikasi. Apabila anda mengubah kepercayaan dalaman anda mengubah penapis persepsi anda. Dan tiba-tiba, anda akan mula melihat keajaiban yang selama ini tersembunyi di depan mata. Jadi, bagaimana anda boleh mula membina jambatan komunikasi ini secara praktikal? Langkah pertama adalah dengan menetapkan niat yang jelas. Ucapkan dengan kuat atau tulis di dalam jurnal anda. Saya terbuka untuk menerima dan memahami bimbingan daripada alam semesta melalui sinkronisiti. Niat adalah tenaga yang berfokus. Ia adalah arahan yang anda berikan kepada medan kuantum.
Di sinilah sains kuantum memberikan kita satu metafora yang sangat hebat melalui eksperimen Dwedai celah. Eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah-zarah asas realiti wujud dalam keadaan kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati itulah yang menyebabkan tenaga menjadi jirim. Dengan cara yang sama, apabila anda meletakkan perhatian dan kesedaran anda untuk mencari sinkronisiti, anda seolah-olah memberitahu medan kebarangkalian di sekeliling anda untuk menzahirkannya dalam realiti anda. Kesedaran anda membentuk realiti. Langkah kedua ialah dengan mendokumentasikannya. Sediakan satu buku nota khas untuk sinkronisiti. Setiap kali anda mengalami satu kejadian yang terasa penuh makna, catatkannya. Tulis tarikh, masa, apa yang berlaku dan yang paling penting, apa yang anda sedang fikirkan atau rasakan pada ketika itu. Proses ini mengukuhkan kepada minda separasedar anda bahawa kejadian ini adalah penting dan nyata, melatih otak anda untuk menjadi lebih peka terhadapnya pada masa akan datang. Mari kita mendalami lagi konsep ini dari perspektif sains dan kerohanian. Dalam fizik kuantum, terdapat satu fenomena yang dipanggil keterkaitan kuantum atau quantum entanglement. Ia menerangkan bagaimana dua zarah boleh berhubung secara misteri, di mana keadaan satu zarah akan mempengaruhi keadaan zarah yang satu lagi secara serta-merta, tidak kira betapa jauh jarak antara keduanya. Einstein menggelarnya sebagai tindakan menakutkan dari jauh. Gunakan ini sebagai metafora untuk hubungan antara kesedaran anda dan alam semesta. Dunia dalaman dan luaran anda saling berkaitan. Sebarang perubahan dalam getaran dalaman anda, satu anjakan dalam kepercayaan atau emosi, akan serta-merta terpantul dalam realiti luaran anda. Falsafah kuno seperti Vedanta dari India telah lama membicarakan konsep ini melalui idea Brahman, iaitu satu kesedaran agung yang merangkumi segala-galanya. Menurut ajaran ini, pemisahan antara anda dan alam semesta hanyalah satu ilusi. Jadi, apabila alam semesta berkomunikasi dengan anda melalui sinkronisiti, ia sebenarnya adalah diri anda yang lebih tinggi, kesedaran agung itu, yang sedang berdialog dengan ego atau personaliti semasa anda. Tetapi bagaimana untuk membezakan sinkronisiti yang benar daripada sekadar pengecaman corak biasa? Pakar psikologi Carl Jung memperkenalkan konsep numinosity. Sinkronisiti yang tulen selalunya diiringi oleh satu perasaan fizikal yang kuat, satu getaran atau rasa kagum yang membuatkan bulu roma anda meremang. Ia terasa berbeza, penuh dengan cas tenaga dan makna. Itulah isyarat daripada intuisi anda yang memberitahu, beri perhatian, ini penting. Sinkronisiti adalah satu bahasa simbolik dan peribadi. Alam semesta tidak akan memberi anda jawapan secara terus. Ia tidak akan menghantar email yang berkata, terima tawaran kerja di syarikat A. Sebaliknya, ia berkomunikasi melalui simbol. Mungkin anda sedang mempertimbangkan untuk memulakan perniagaan sendiri dan tiba-tiba anda kerap melihat imej ataupun motif rama-rama. Rama-rama adalah simbol universal untuk transformasi dan kelahiran semula. Mesej itu bukan untuk memberitahu, tetapi untuk mengubah. Ia direka untuk mencetuskan kesedaran dalaman, untuk membuat anda bertanya soalan yang lebih mendalam tentang perjalanan anda. Tujuannya adalah untuk memantulkan kembali keadaan dalaman anda dan menjemput anda untuk selaras dengan laluan pertumbuhan anda. Anda akan perasan bahawa kekerapan sinkronisiti ini akan meningkat secara mendadak semasa anda melalui apa yang boleh kita panggil sebagai peralihan garis masa, iaitu tempoh perubahan hidup yang besar seperti menukar kerjaya, memulakan hubungan baru atau melalui kebangkitan rohani. Semasa getaran dalaman anda berubah, realiti luaran perlu
menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Peningkatan tanda-tanda ini berfungsi sebagai pengesahan dan panduan. Mulai hari ini, amalkan ini. Setiap kali anda mengalami satu sinkronisiti, berhenti seketika. Tarik nafas dalam-dalam, tutup mata anda dan tanya diri anda, apa yang sedang saya fikirkan atau rasakan sebelum ini berlaku? Apa mesej yang tersembunyi di sini untuk saya pada saat ini? Jadikan ia satu amalan harian. Semasa anda mula menempuh laluan ini, keraguan pasti akan timbul. Minda logik anda yang telah dilatih untuk melihat dunia secara mekanikal akan cuba untuk merasionalisasikan segalanya. Ia akan berbisik, ini semua hanya kebetulan, jangan jadi naif. Ini adalah cabaran terbesar yang perlu anda atasi. Mempercayai dialog ini memerlukan satu lonjakan keyakinan. Penting untuk difahami bahawa tanda-tanda ini bukanlah pengganti kepada tindakan dan keberanian. Synchronicity adalah sistem navigasi kosmik anda, GPS rohani anda. Ia memberitahu anda bahawa anda sedang menuju ke arah yang betul, tetapi anda masih perlu memandu kereta itu. Anda masih perlu membuat pilihan yang sukar, mengambil risiko dan melangkah keluar dari zon selesa anda. Synchronicity tidak akan melakukan kerja untuk anda. Ia menyokong anda semasa anda melakukan kerja itu. Di sinilah sains epigenetik memberikan pandangan yang menarik. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita, terutamanya kepercayaan dan emosi kita, boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda secara konsisten memilih untuk percaya pada alam semesta yang penuh makna dan responsif, anda bukan sahaja mengubah minda anda. Anda sedang mengubah biologi anda pada tahap selular. Anda sedang menjadi perwujudan frekuensi kepercayaan itu. Ini akan menstabilkan keupayaan anda untuk melihat dan berinteraksi dengan sinkronisiti. Seperti yang diajar dalam pelbagai tradisi kerohanian kuno, termasuk Alkitab, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ini bukan sekadar pepatah rohani. Ia adalah hukum operasi alam semesta. Apabila anda mencari makna, makna akan mencari anda. Sekarang, izinkan saya berkongsi kunci terakhir yang mungkin paling penting dalam memahami bahasa synchronicity. Mesej-mesej ini sengaja dibiarkan tidak lengkap. Ia datang dalam bentuk kepingan-kepingan teka-teki, bukan gambaran penuh. Mengapa? Kerana tujuan alam semesta bukanlah untuk memberikan anda semua jawapan. Tujuannya adalah untuk memastikan anda sentiasa bergerak, sentiasa ingin tahu, sentiasa bertanya dan sentiasa berkembang. Jika anda diberikan gambaran penuh, perjalanan penemuan diri anda akan berakhir. Rasa ingin tahu itulah yang mendorong evolusi jiwa anda. Oleh itu, berhentilah mencari jawapan yang muktamad atau cuba menyusun semua kepingan teka-teki itu dengan sempurna. Sebaliknya, ambil setiap kepingan yang anda terima, setiap nombor yang berulang, setiap pertemuan yang tidak dijangka, setiap perkataan yang anda terdengar dan gunakannya sebagai alat untuk transformasi pada saat ini. Tanya diri anda, bagaimana tanda ini boleh membantu saya menjadi lebih selaras dengan diri saya yang sebenar sekarang? Anda bukan lagi mangsa kepada dunia yang rawak. Anda adalah rakan kongsi pencipta bersama dalam satu dialog yang suci dengan alam semesta yang hidup, bernafas dan penuh makna. Tanda-tanda ini adalah maklum balas. Ia adalah tepukan semangat dari kosmos yang memberitahu anda, aku mendengar kamu, aku melihat kamu, aku menyokong perjalanan evolusi kamu. Buatlah satu komitmen pada hari ini. Hayati keselarasan yang ditunjukkan oleh tanda-tanda itu kepada anda. Jangan hanya melihatnya sebagai sesuatu di luar diri anda. Jadilah ia. Jadilah perwujudan mesej itu. Apabila anda mula melakukan ini, anda tidak lagi hanya melihat keajaiban.
anda menjadi keajaiban itu sendiri. Anda secara sedar mengambil bahagian dalam perjalanan agung untuk merealisasikan potensi sebenar anda. Dan dengan berbuat demikian, anda mula mencipta realiti anda dengan niat dan tujuan.